Baru-baru ini, admin Scroot yang menjawab direct message, DM dan membalas segala komen di video-video TikTok kami memberitahu kami ada satu komen yang cukup bermanfaat untuk kami kongsikan kepada sahabat Scroot sekalian. Komen ini datangnya dari pengguna TikTok bernama Izwan. Izwan dalam komennya mengatakan, Alhamdulillah, saya Scroot dulu sebelum beli dan saya telah mendapat sebuah used car dengan grade 4.5. Dari 4 biji, lepas Scroot, 3 biji kereta tipu mileage. Pada kami cukup gembira apabila komen ini hadir kerana dari komen ini menjadi fakta bahawa report Scroot terbukti mampu menyelamatkan anda dari ditipu, menyelamatkan anda dari membeli kereta-kereta terpakai dengan mileage yang ditempered, menyelamatkan anda dari terpaksa berulang alik ke bengkel untuk baiki kereta yang baru dibeli. Kesimpulannya, kewujudan Scroot bukanlah untuk menjatuhkan mana-mana used car, tapi kami bersumpah dan berjanji untuk menjatuhkan used car yang menipu, menindas dan membuli masyarakat. Atas maksud ini, kami mohon jasa baik anda semua untuk nyatakan sokongan anda dengan menjadi salah seorang dari followers perjuangan Scroot supaya hak kita sebagai pengguna tidak dinoda oleh sesiapa. Ingat, tak nak ditipu beli kereta, Scroot dulu. Scroot for the truth. Nak beli kereta kena Scroot dulu.